kita sorot kembali peristiwa bendera ini. Biar masing-masing ingat kembali. Setelah kejatuhan kerajaan di beberapa negeri, dah ternampak bendera-bendera dipasang terbalik. Konon-konon protes. Ya. Mungkin semua masih ingat. Dan mendapat tantangan daripada orang-orang awam. Ada. Orang awam pergi menegur dia. Sampai akad terjadi di perpaduan berlaku di satu tempat Johor dulu. Masih tersiar lagi di dalam laman TikTok. Begitu juga ketika pelajar-pelajar sekolah menterbalikkan bendera itu. Tak tahulah sekolah mana, swasta ke apa ke. Ini bukan kesengajaan, ini bukan kesilapan. Tapi kesengajaan. Mencabar kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Menghina bendera negara Malaysia. Kalau kamu tak bersetuju, kamu boleh angkat kaki. Itu nasihat saya. Jangan mengeruhkan keadaan yang di Malaysia. Lambang pada baju ahli sukan. Akhirnya minta maaf. Lepas. Amat memalukan. Sampai bila perkara ini hendak dibiarkan begitu saja. Dan baru-baru ni, sempena lawatan Presiden China, bendera Malaysia digandingkan dengan bendera China dalam akhbar Senju Daily. Ya. Tapi bulan sabit tu dibuang. Kenapa? Ini bukan kesilapan tapi kesengajaan. Kau cakaplah apa pun. Kalau kau bangga sangat dengan negara tanah besar tu, pindah sana. Kita nak tengok kamu boleh hidup atau tidak di sana. Ya. Dan sehingga ke hari inilah, sebelum jumpa lagi di laman TikTok, orang politik bercakap tentang ini. Cuma Datuk Saifuddin berkata mereka dia akan ambil tindakan, akan siasat dan ambil tindakan. Kita tak mudah dibayar denda. Kita tak mahu. Kita nak mereka dipenjarakan. Itu lebih baik. Macam saya Senju, editor dia, pengarang dia dan wartawan tu hendaklah dipenjarakan. Paling tak ada pun 3 tahun. Biar jadi pengejaran kepada yang lain. Sebab menghina negara Malaysia ini, menghina bendera Malaysia ini seolah menghina negara Malaysia. Hari ini mereka hina bendera Malaysia. Besok mereka kurangkan 2-3 bintang. Besok mereka kurangkan 2-3 jalur. Tanpa diketahui. Ya. Lama-lama besok institusi raja di negara ini mereka akan hina. Ya. Sebab terlampau lemak. Kita membiarkan mereka. Ya. Ini yang kita takut ke depan. Ya. Sebagai rakyat Malaysia, saya mohon pada kerajaan bagi sesiapa yang menghina negara Malaysia dan institusi raja di Malaysia, hendaklah dipenjarakan. Kita tidak mahu dah dibayar denda. Paling tak ada 3 tahun. Paling kurang. Kita ikuti contoh Thailand dan Indonesia. Cukup-cukuplah denda ni. Penjarakan saja mereka. Ini akan memberi pengajaran kepada yang lain. Sedih kita sebagai rakyat Malaysia. Tengok kerajaan tak berani nak ambil tindakan tentang ini. Lebih menjaga kepentingan politik. Ya. Ini bukan kita memecah kaum, tidak, bukan kerana kerana rasis apa, tidak. Ini kedaulatan undang-undang dalam negara Malaysia. Ya. Ya. Cuba kita renung sejenak apa akan jadi ke depan. Seandainya benda ini kita biarkan berleluasa. Cukup sekadar meminta maaf. Banyak kita lihat benda yang berlaku sekadar meminta maaf. Itu bukan caranya lagi. Hendaklah undang-undang adalah dikuatkuasakan dan mereka adalah dipenjarakan. Biarlah orang kata 3 tahun itu zalim, tak apa. Sekurangnya kita menunjukkan ketegasan dan kedaulatan bendera Malaysia dan institusi yang ada di Malaysia ini. Wallahualam.